Okay, pagi. Welcome back to my channel, Fast Fishing. So, hari ni geng macam biasa nak mancing. So, hari ni aku pakai mainan baru aku nak pakai. Sofrog ESP, satu yang dah lama keluar, satu yang baru keluar. Okay geng, ni dia dua Sofrog ESP, Dodo dan juga Gomo. Dodo ni dah lama gila keluar, dah beberapa tahun dah punya series. Antara on top lah pengguna ni dalam user ESP, antara Sofrog favorite lah, on top. Dan ni Gomo ni dia baru keluar berapa bulan ni, dalam tahun ni ke tahun lepas, aku tak ingat lah. Dan tengok kan, improvement daripada kotak ESP kan. Tengok tepi ni, siap ada barcode dia. Barcode dia punya ni original. Dan sebelah belakang ni semua tulisan dia dah upgrade. Harga dia ni, yang Gomo ni RM14 je. Yang ni pun sama RM14. So hari ni aku nak try hanya ikan lah dekat spot baru ni. Spot ni sebenarnya aku jalan-jalan je, main redah dia masuk, tiba-tiba jumpa part macam ni kan. Tak tahu lah ada ikan ke tak ni. Tapi hari tu aku try ada, tapi tak lekat lah. So jom lah. Dan aku nak, mungkin aku akan guna ni. Sebab ni apa, aku baru beli RM9.5 Expert JH size 3 untuk Osmo pedal pop aku lah biasa. Tapi aku jarang guna SP, tapi tak apalah, kita beli je, standby siap-siap. Nanti kalau nak guna senang kan, time nak guna. So jom lah. Okay geng, hari ni aku target dekat-dekat dulu, sebab esok aku nak pergi tempat yang spot solat aku, yang dekat dalam kebun sawit tu lagi. Nak guna sofrog ni semua. Ni aku nak ni dulu, field test sekejap. Sebab aku nak hilang gian je ni. Nanti video ni aku, kalau ada ikan aku gabung lah, tak ada ikan tak gabung lah. Tak ada ikan aku delete lah recording ni. Lucut geng, ada curut, tak lekat. Curut sumpah cakap curut. Dah nak habis lah. Jumaat minggu depan dah raya, Jumaat ke Sabtu gitulah, aku pun tak pasti. Yes geng, strike. Yes ada geng, alhamdulillah. Rempit. Rempit. Ada berempit. Alhamdulillah. Rempit. Saiz rempit lagi. Sekejap, kita ambil gambar sekejap, lepas tu kita release. Sekejap.
Panas ni. Bujuk. Uish, bujuk kan? Wih, ada bujuk sini. Dapat bujuk kan? Wih, ini lesen 2026. Bujuk kan? Sekejap. Tengah sibuk betulkan backlash dia makan. Release. Okay. First strike bujuk. Jom. Pagi-pagi udah dapat bujuk. Lama tak guna. Sampai ni lah. Aduh, silau lah. Cut. Cut. Ni ada buat. Cut. Alah semut ni. Okay. Thank you. Weh. Oh, sampai depan ni weh. Ada. Sampai depan ni lah. Depan ni lah. Sampai depan ni dia kecoh. Oh, anak ke? Bahala depan ni. Sampai depan ni dia kecoh. Ush. Kejut tu. Ush. Tak kena ni. Tak kena. Sekejap. Aku jarak jauh sikit. Ganas ni nampak gaya ni. Mak Ruan ni aku rasa ni. Mak Ruan ni aku rasa.
Alamak. Kacau lah rumput ni. Alhamdulillah, third strike on the day. Thank you. Patah babe. Patah babe. Patah babe rok aku. Patah babe. Patah babe. Ni besar ni. Patah babe rok aku. Buat baru weh. Patah babe rok aku. Besar ni. Patah babe. Alamak eh. Besar lagi. Sekejap. Besar ni. Patah babe rok aku. Rok baru weh. Sekejap. Aku cari tiun tempat darat. Sekejap. Aku tak dapat tempat nak landing sebab dia sangkut dekat sini. Aduh. Sekejap. Besar ni. Tak main-main ni. Rasa. Patah babe. Besar shit. Besar ni, besar gila. Sekejap. Mana aku take grip. Macam tomal je. Buka mulut kau. Besar siut. Sekejap. Besar siut. Bagong bodoh. Bagong. Sekejap. Sekejap. Patah neon aku. Gila lah. Ada lagi.
Dapat strike. Boleh tahan juga tau. Saya. Kau tengok aku saja try dulu. Tiba-tiba makan. Nampak tu. Batin. Kau tengok. Strike kelima. Ya Allah. Boleh tahan juga saya sedia. Allah Akbar, rezeki dia hari ni. Ya Allah, hai. Tunggu patah depan dia ni. Try lah dia makan. Okay, so jom. Thank you for the fight. Oh, memang banyak hari ni kat sini ruan dia. Berkumpul dia. Wah, tu pun ada tu. Alright. Kita release lagi. Mana dia grip aku? Okay. Alhamdulillah. Aku berjaya naikkan hari ni 6 ekor. Alhamdulillah. Walaupun road ni patah tadi, tapi hasil memberansangkan lah. Puas hati lah. Walaupun minyak makin nak habis. Minyak menguras kan. Lepas tu road pula nak patah kan. Tapi Alhamdulillah puas hati hari ni aku. Tu aku tak tahu berapa kilo. Aku rasa dalam 1.5 kot. Besar macam tu. Tengok gaya lah. 1.5 kilo lah lebih kurang. Aku rasa hari ni pun dah puasa terakhir kan. Hari Sabtu ni atau Jumaat dah raya. Tak tahu lah Jumaat ke Sabtu ke raya. So pada kesempatan kali ni aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin pada seluruh umat Islam yang tengok video ni lah. Okay, so itu je kot untuk video kali ni. Ada kelakar juga sebenarnya walaupun patah road ni, tapi boleh cantum lagi sebab dia punya center joint tu kan dia ada warna hitam tu kan, separuh karbon yang tak ada urap sampai habis. Jadi bila road tu patah tu jadi tu lah, boleh sambung lagi. Tu pun jadi road tu jadi one piece je aku buat kan. So jom lah, aku nak balik. Dah panas lah. So jangan lupa support aku dengan like, share, komen dan subscribe. Jumpa video akan datang. Okay, ciao.